Fiza, ni nak masuk tahun baru ni. Apa kata kalau kita renovate je rumah ni? Bukan apa, Teh. Kita ni kena berpijak di bumi yang nyata. Rumah ni sewa je, setahun je pinjam. Tahun depan dah tukar rumah baru dah. Tak boleh. Tak boleh. Alamak, itulah masalahnya pula kalau kita menyewa rumah ni, Fiza. Semuanya terbatas. Benar. Nak renovate rumah, nak baiki rumah, nak pulih baiki semua tak boleh. Itulah. Apa kata kalau kita beli rumah tahun depan? Tapi kita faham juga, Teh, kadang dalam kita sebagai manusia ni pasti ada pelbagai keinginan kita. Tak kira dalam apa jua bidang, kerjaya ke, perkahwinan maupun memiliki rumah idaman, pasti ada sesuatu yang kita idamkan. Namun kalau kita nak buat keputusan, jangan tergesa-gesa kerana ada banyak faktor-faktor lain yang harus diambil kira sebelum kita membuat keputusan yang besar. Apatah lagi untuk membeli rumah idaman. Menurut buku daripada AKPK ini iaitu Celik Wang, katanya kalau kita menyewa rumah, memiliki rumah memerlukan pelaburan masa di mana anda harus mengurus halaman rumah, membaik pulih dan menghabiskan banyak masa untuk menentukan semuanya berjalan dengan lancar. Sebenarnya anda terikat kepada rumah anda. Sebaliknya sebagai penyewa pula, anda boleh menyewa rumah, pangsapuri dan anda bebas bergerak ke mana sahaja. Wow, untungnya dia penyewa. Tapi Fiza ya, hasrat untuk memiliki rumah ini kadang-kadang juga terbatas atas beberapa faktor. Antaranya adalah faktor komitmen pinjaman, komitmen bulanan, sosioekonomi dan banyak lagi lah faktor-faktor yang menyebabkan kita ni kadang terbatas nak beli rumah. Benar. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan tentang topik rumah beli atau sewa yang mungkin boleh anda tahu tentang hak-hak anda sebagai pengguna dan juga pembeli. Bersama kami selepas ini dengan dua orang tetamu yang cukup arif tentang topik ini. Kita akan berehat seketika. Dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, dan hari ini cukup menarik kita berbincangkan tentang isu sewa atau beli rumah. Kalau Teh nak beli rumah. Saya memang keinginan tu nak membeli, tapi saya rasa kalau mengikut perancangan kewangannya belum lagi sampai masa untuk membeli rumah idaman lah. Betul lah, samalah juga jawapan saya kalau Fiza tanya. Tompang mamak dulu lah. Okey, tak apa. Jadi ada rumah Fiza. Jadi ada rumah. Okey. Sebenarnya hari ini banyak yang kita ingin kongsikan bersama dengan anda semua. Bagaimana cara untuk anda membuat pilihan terbaik untuk anda membeli ataupun menyewa rumah. Tak salah menyewa rumah kan? Bersama dengan dua orang panel kita di studio. Di hujung sana kita berada bersama dengan Miss Ho Sweet Fun, penasihat Persatuan Pembeli Rumah Malaysia. Selamat datang, Miss Ho. Selamat pagi. Dan di sebelahnya Fiza ialah Puan Hajar Rohani Shahir, iaitu perunding keuangan kita pada hari ini. Selamat datang ke wanita hari ini semuanya. Terima kasih. Okey, kita nak teruslah tanya kepada soalan pertama. Kadang-kadang kalau orang ada mentaliti di kalangan masyarakat kita akan mengatakan kalau orang yang tak ada rumah sendiri tu, orang tu tak berkemampuan ataupun tu orang miskin, sebab tu dia kena menyewa seumur hidup dia. Jadi sejauh mana kebenarannya perlunya ada rumah sendiri ataupun rumah sewa itu? Jadi, actually rumah merupakan keperluan asas bagi setiap manusia. Tetapi kemampuan seseorang untuk memiliki rumah adalah berdasar pada keupayaan kewangan individu. Jadi, sekurang-kurangnya dia mesti mempunyai wang pendahuluan, yuran guaman, duty stamp dan yuran pendaftaran yang mencukupi. Selain daripada itu, beliau juga mesti mempunyai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan pinjaman perumahan. Yang paling mustahak, dia perlu merancang bajet bagi bayaran ansuran bulanan, cukai taksiran dan cukai tanah. So bagi hartanah berstrata seperti pangsapuri dan sebagainya, charge penyelenggaraan dan sinking fund juga perlu dibajetkan. Itu yang selalunya orang tak perasan kan. Nak beli tu mungkin mampulah kan. Tapi nak bulan-bulan tu dah tak mampu pula. Macam mana tu? Ya, benar. Setuju sangat dengan Miss Ho punya mukadimah tadi ya. Sebab kalau kita tengok memang orang sebenarnya dia punya stigma tu. Stigma yang orang rasa bila saya tak memiliki rumah, oh my god, you sewa je tak ada rumah. Yang orang punya kata-kata tu yang menyakitkan hati. Tapi pada hakikatnya Fiza cakap betul sangat, sebab pembeli rumah hanya bukan nak pergi sana dan beli, tapi dia punya monthly commitment tu ya, dia punya komitmen untuk bayar ansuran bulanan dan segala macam kos-kos sampingan tu kita kena ambil kira. Kalau tidak nanti kita rasa beli saja, but itu bukan situasi terakhir, sebab kita punya jangka masa hutang untuk rumah selalunya jangka masa yang panjang. Okey Puan Hani, kalau kita lihat senario pada hari ini, orang kaya nak jadi kaya, orang miskin pun nak jadi kaya, orang yang sederhana pun nak jadi kaya. Tak ada orang yang nak jadi orang miskin lah kat dunia ni. Semuanya nak rumah yang cantik, Fiza, rumah yang besar. Jadi bila menyentuh tentang komitmen sesebuah rumah tu, ada yang mengeluarkan menguruskan keuangannya tanpa melihat siapa dirinya, berapa pendapatannya. Jadi agaknya
berapa peratus daripada pendapatan kita yang perlu orang kata khususkan peruntukan untuk membeli sebab rumah. kalau kita lihat baru-baru ni ya, tindakan oleh pihak Bank Negara untuk mengenakan beberapa langkah-langkah untuk melihat siapa mampu memiliki rumah melalui pembiayaan. So dia ada satu nisbah yang dikenali sebagai DSR atau Debt Service Ratio. Debt Service Ratio rakyat Malaysia ni rata-rata tahun lalu dah mencecah lebih kurang 47.8%. Apa maksud ni? Maksudnya kita isi rumah kita ni dah ada hutang ya, tanggungan setiap bulan tu kurang-kurang mencecah 50%. Gaji kita 50% digunakan untuk bayar hutang. So bagi kami lah, kita berpendapat kalau you punya debt service ratio sekarang campur you punya ansuran rumah, ansuran kereta. Ansuran kredit card semua ni kalau dah macam 50, 60, lepas tu you nak beli rumah, you kena fikir-fikir dulu. Orang kata ukur baju di badan sendiri kan. Kita tanya juga kepada Miss Ho. Kadang-kadang kadar peningkatan orang kata harga tanah itu sendiri yang terlalu mendadak menyebabkan banyaknya golongan muda seperti kami, kami muda. Tak mampu nak memiliki rumah tu. Jadi macam mana kita nak membantu mereka di luar sana untuk mendapatkan rumah idaman mereka tu? Kerajaan sudah mengambil tindakan tentang isu ini. Jadi government sudah ada melancarkan dua skim, iaitu skim Rumah Pertamaku dan Prima yang dilancarkan oleh kerajaan oleh satu program yang baik dan bermakna untuk menolong golongan muda yang seperti muda untuk memiliki rumah pertama mereka. Tetapi untuk mengelakkan skim tersebut disalahgunakan, saya rasa pihak kerajaan mesti memastikan implementasi dia untuk pengundian yang transparent, transparent supaya hanya golongan yang betul-betul layak untuk mendapat rumah tersebut. So skim tu memang baik, tapi mesti make sure it's transparent. Dia jangan ada rumah minta juga Tapi boleh juga rumah kedua aku. Okey, Baju Raini. Kalau kita berbalik kepada tajuk kita hari ini, sewa atau beli rumah. Agaknya sewa dan beli rumah. Pandangan Puan Rohani sini, apakah pro dan kontranya terhadap topik ini? Ya, sebenarnya ini persoalan yang bagus sangat ditanyakan oleh especially golongan muda seperti anda. Anda adalah muda dan kalau you Google aja sebenarnya buy or sell atau sewa atau beli, banyak sebenarnya pendapat ya, dan dalam financial website pun boleh dapat, dan saya sempat tengok beberapa website, tapi ternyata saya ingat in summary kita kena lihat diri kita, sebab banyak perancangan kewangan atau perunding kewangan akan tanya you nak beli rumah, you ada tak kurang-kurang deposit? Kalau you tidak ada 10%, tak usah ceritalah pasal beli rumah. Sebab sewa is still okay. Hanya tadi kenyataan Fiza kata takut kalau harga rumah naik. Itu yang membakar semangat orang muda nak beli sekarang juga. Kena beli hari ini juga. Kena hari ini juga. Anak saya yang menonton pun tahu, umur dia 22 tahun pun dah beli kondominium. Tak cerita dengan mak pun. So benda macam tu kadang dia orang beli, dia orang ingat dia kena miliki, dan sebab kawan-kawan kata akan naiklah, belum developer kata boleh siap, harga akan menaik. Well, actually benda ni is not a small ticket item yang you beli tu. Ia merupakan keputusan kewangan yang besar dalam kehidupan you. So you kena ambil masa untuk fikir, untuk analisa sikit, dan tanya satu soalan, adakah rumah yang you akan beli ni akan meningkat dengan kadar yang melebihi pelaburan yang ada? That means opportunity cost. Seandainya you lekatkan duit you dalam pelaburan dan you dapat pulangan sekian, adakah hutang yang you ambil untuk beli rumah ni akan meningkat lebih tinggi? Mungkin kita boleh terangkan dengan nanti lebih saya luas buat kira lagi. sikit. Maksudnya kiranya kita contohnya lah kita laburkan betul. kononnya lah ke dalam ASB ataupun sebagainya, mendapat pulangan yang lebih berbanding jika kita membeli rumah sekarang ini. Okey. Jadi mungkin nak tanya jugalah kepada Miss Ho. Kalau kita tengok dalam surat khabar lah contohnya, hari-hari mesti ada di ruangan tengah-tengah ni, hari-hari Ya Allah, tu dia. lelong rumah. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan faktor-faktor ini jadi bila beli memang keluar saja habis borang. Betul. Tapi 3-4 bulan lepas tu banyak pula dilelong rumah tu. Macam mana jadi macam ni? Ada lelong. Ini semua kebanyakannya adalah kerana mereka tidak merancang atau budget dengan betul. Jadi saya rasa kalau boleh, kita boleh showkan satu macam education, home ownership education campaign. Di mana kita boleh mengajar mereka memahami bahawa memiliki sebuah rumah bukan dengan sewenang-wenang dikatakan harga akan naik. Jadi sepatutnya kena merancang dengan baik, budget dengan baik macam tadi yang perkatakan. Dan janganlah hanya mengikut hati bahawa
harga rumah akan naik. Baik saya beli sekarang. Apa kata kalau dia tak naik? Tapi kadang-kadang bila kita pergi ke pameran-pameran hartanah ataupun sebagainya, ada juga pemaju-pemaju perumahan ni mengatakan, you beli sekarang tak apa, you tak mampu, kita boleh adjust. Nanti you boleh jual, you dapat untung. Tapi sebenarnya harga rumah itu, keuntungan itu tidak seperti yang dijanjikan macam itu. Ya, ada juga ada masalah macam ni. Kerana kalau terlalu ramai, terlalu banyak rumah yang jual, dikatakan supply is more than demand. Ya, walaupun mungkin harga rumah itu akan naik, tetapi bolehkah you dapat jual? Itu pun satu masalah dia. Betul juga tu. Dan berbalik kepada apa yang Fiza katakan tadi tentang lelong ni. Kalau kita lihat di akhbar ni, betul ya? One stop auction carnival. Benda ni dah jadi macam fenomena carnival. Carnival jualan lelong. Dah seperti jual baju dah harga rumah sekarang ni. Agaknya kenapa kalau kita lihat peratusan rumah yang dijual dalam lelongan ini di luar kawasan Kuala Lumpur, di luar kawasan Lembah Kelang lah. Adakah lokasi menyebabkan mengapa rumah-rumah ni akhirnya terlelong? Lokasi yang tidak tepat. Mungkin saya jelas sikit sebab antara mereka yang menerima banyak lebih kurang 12% daripada kita keseluruhan hutang isi rumah ni adalah mereka yang di bawah 3,000 sebulan pendapatan, 3,000 income and below. So mereka ni mungkin mengalami sedikit keperitan membayar. Dan masa saya di bank dulu tahun 80-an, dia tidak berleluasa macam ni. Bukan carnival bukan carnival. Dia langsung tak ada iklan pun macam ni. Sekarang kalau pergi bank, dia orang ada katalog. Bukan hanya dalam akhbar, dia ada katalog dari bank-bank khusus untuk you involve yourself in lelong. Dan dia punya deposit atau deposit price ada sekarang dah kurang ke 5%. Dulu 10% ya, before you can even pergi ke lelong. Sekarang hanya 5%. So mereka-mereka yang kata Fiza tu jangan terlalu gairah nak beli, nanti you end up lelong. Rumah pertama dah nama you juga. dalam tapi nama you sangkut terus Sitos ya. Kalau kita tak cek Sitos tu memang nama kita masuk situlah. Dan jadi adakah sebenarnya kadang-kadang walaupun masyarakat menganggap bahawa mereka yang terpaksa menyewa rumah itu dikatakan mempunyai kadar sosioekonomi yang lebih rendah berbanding mereka yang memiliki rumah, tapi adakah sebenarnya mereka yang menyewa rumah ini lebih praktikal? Sebab kalau sekarang saya sewa rumah Pangsapuri, keluarga saya bertambah besar, saya rasa saya ada berselesa untuk duduk di rumah tanah, saya boleh bertukar pada bila-bila masa saja. Siapa nak komen? Saya rasa memang benar. Kami pun setuju bahawa kalau budget sudah dari segi kewangan, you memang tahu it's not the right time, we call it, yang budget belum cukup. Saver akan lebih wajar sebab you boleh pilih tempat yang you suka, dekat kerja ya, tempat kerja, convenient, dan simpanlah wang sampai you memang sudah mampu baru beli. Saya kira sikit je lah untuk simpan ya. Kalau lah saya dah siap kira dah lah. Pasal korang muda, saya memang kira untuk korang simpan berapa tahun. Kalau anda di rumah yang ada pen ataupun kertas, mungkin boleh ikut sama-sama dengan kita cara untuk kira. Tak apa, saya dah siap kira untuk korang dah. Ambil figure je. So kalau dia orang 15 tahun tabungan, that means you sekat keinginan nak beli rumah sekarang, tapi sekat kata 15 tahun you akan miliki rumah ya. Tapi katakan you boleh simpan sekarang, you mampu actually beli rumah dengan ansuran berapa? Katakan 500 ke? Kata 500. Lain 1,000 boleh ni. Okey, kita katalah 500. 500 sebulan you mampu. Okey, kita tak usah beli untuk rumah tapi untuk melabur. So 500 sebulan, keep on investing untuk 15 tahun at 8%. 8% you will get 173,000. Wah, 173,000 ya. 173,000 ya. That is 500 tapi tak mungkin orang beli rumah dengan ansuran 500. Doesn't make sense. Sekarang orang mampu 1,000 pun at least minimum untuk bayar loan rumah. 15 tahun dengan 1,000 is 346,000. 346,000. Just wait for a while, tunggu sekejap, 15 tahun beli cash. Tapi kesabaran tu yang tak ada tu orang itu sikap manusia sekarang. Kesabaran adalah separuh daripada iman. Kesabaran satu. Kadang-kadang faktor ni bila kita fikir-fikir nanti dah tua, gaji, jangka masa nak ambil pinjaman di bank tu semakin singkat, pembiayaannya makin tinggi. Mungkin itu antara faktor-faktor yang menjadi sebab juga. Kalau you dah ada duit selepuk banyak tu, you pergi bank, you minta hanya 5 years loan, 10 years loan, halas. You tak payah berhutang sampai Maaf, muskil lah. Tidak ada masalah langsung. So then you tak payah berhutang